perasan tak dekat belakang Angel ni semua set sofa yang dah sold kat gudang Bos Ijat? Apa? Alamak, sofa Lazat. Acik mesti nak tengok kan. Apa yang baru sold ni sebelum Angel pergi ke rumah jati Bos Ijat ni. Angel nak payung dengan acik-acik sofa apa yang acik ni suka. Geng, tengok ni. Payung sikit, baru je turun. Acik-acik boleh tengok ni. Wush. Color dia marum acik. Acik, ni. Wush. 14,999 sold. Ini acik Sepang. Belakang sikit dendang. Kita belanja lagi, tengok lagi. Sofa 11,999. Acik Kulai pula. Ada lagi acik. Ada yang dah custom baru sampai dendang. Ni sepunya kan? Orang Rompeng Pahang. Set ni 20 lebih ribu sold. Belakang pun sold. Ni. Orang Kulai pun sold. Dendang, mana sopan kau yang dah sold ni, Dendang? Ni. 12,000 lebih sold. Acik Mesing. Acik-acik. Tahniah acik sebab dah sold dengan kita orang. Ada ke lagi sopan nak sold? Ada. Acik-acik kalau terus ikuti kita, nanti Angel payung dengan acik-acik. Sopan apa yang sold? So belakang ni, nak gerak sebelum raya acik-acik. Yelah, raya ni kan trending kita. Nak raya dengan jati Bos Ijat 2025. Acik senang je nak cari Angel. Type je gudang Bos Ijat. Tahu acik-acik? Ui, servis lagi ke tu?